Assalamualaikum semua, terima kasih kepada para hadirin daripada media. Hari ini seperti yang telah diwar-warkan adalah sidang media untuk pelancaran manifesto saya sebagai calon bebas di Dun Sri Tanjung ataupun Pekan Port Dickson ataupun nama asalnya Tanjung Kemuning. Jadi dekat sini kita buat sidang media di sini, inilah pemulanya sejarah Port Dickson itu sendiri, tapi ramai yang tak tahu. Sebab tu tujuan saya bawa, dan bolehlah nampak dengan mata kepala sendiri. Sebagaimana yang kita tahu sebelum ni, Menteri Besar Negeri Sembilan, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun, Exco Pelancongan Nicole Tan, juga Menteri Pelancongan membetah usul saya untuk nak menukarkan, menyahkan nama identiti penjajah negara kita. Tak kira kita ni orang Melayu ke, Cina ke, India ke, agama Islam ke, Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, tak kira parti politik PAS ke, Bersatu ke, UMNO ke, MIC ke, Dickson adalah penjajah negara kita. Jadi saya bawa kat sini untuk sidang media ni untuk lihat bagaimana orang yang mempertahankan nama penjajah, kerajaan yang mempertahankan nama penjajah menyelenggara ataupun ambil tahu tentang warisan sejarah kita. Saya memang benci Dickson ni. Dia penjajah negara kita, tapi bukannya niat saya untuk nak merobohkan, mengapa-apa. Sepanjang saya bising dalam 14 tahun, tukarlah nama Dickson, tukar itu nama penjajah, tempat lain dah tukar, kenapa kita masih tak tukar? Tak pernah satu pun papan tanda saya rosakkan yang tulis Port Dickson ni. Tak pernah satu pun. Pihak polis pun tahu. Pihak polis berurusan dengan saya bila saya tampal sana sini dah merdeka daripada Port Dickson, tapi tak pernah satu pun saya rosakkan. Tujuan saya nyatakan ini adalah untuk nak menepis ada persepsi di luar sana, nak menggambarkan saya sebagai seorang ekstremis, sebagai seorang resis, sedangkan apa yang saya buat ini adalah yang sepatutnya bagi seluruh rakyat Malaysia. Nasionalis. Saya berpegang pada Perlembagaan Persekutuan Malaysia, saya ikut undang-undang, saya ikut sejarah kita. Jadi daripada situlah apa yang saya masukkan dalam manifesto saya dalam untuk pelancarannya pada hari ini. Saya ringkaskan mula-mula pengenalan kepada calon, pelancaran kepada manifesto, kempen dan petition tukar ni, penjelasan tentang bagaimana surat pendakwaan SKMM kepada saya semalam, dan kemudian kita buka sesi soal jawab. Okey. Yang pertama, pengenalan kepada calon, saya rasa benda ni saya boleh skip lah, langkau. Pelancaran kepada manifesto. Okey. Yang pertamanya adalah penguatkuasaan tanpa pilih kasih. Yang ni dia umum. Sebab sebagaimana yang tuan tahu, 3-4 tahun lepas saya memang sampai sekarang seorang aktivis. Saya buat aduan pelacuran bahasa Melayu contohnya terhadap papan tanda, bahasa Melayu, bahasa negara kita ni kena lagi besar. Bukannya tak boleh tulisan lain. Nak tulis tulisan Cina ke, tulisan Tamil ke, tulisan Myanmar ke, semua boleh. Ini dibenarkan dalam perlembagaan, dan menurut undang-undang kita, bahasa Melayu wajib paling besar. Ini standard. Pergi mana-mana negara pun, dia akan bahasa negara itulah yang paling besar. Tetapi dari segi penguatkuasaan, sampai sekarang tindakan tidak diambil. Malah ada aduan sispa saya telah dipadam. Dan ini saya akan boleh berhubung dengan wartawan lah untuk pendedahan selanjutnya. Lagi yang saya masukkan dengan penguatkuasaan tanpa pilih kasih ni, mungkin tuan-tuan pernah ingat bagaimana seorang pakcik petai dihalau daripada TF Mat kerana dia berniaga di situ atas arahan Tuan Premis. Dekat sinilah yang saya masukkan penguatkuasaan tanpa pilih kasih. Pakcik petai tu orang miskin, memang betul dia dah salah, dia dah ni, tapi kenapa papan tanda yang tak bergerak ni, toke-toke besar ni, langsung tak ada macam dilentur undang-undang tu. Jadi dekat sinilah yang saya masukkan penguatkuasaan tanpa pilih kasih. Dan seterusnya, tindakan tegas terhadap binaan tanpa permit. Ini juga melalui aduan-aduan saya pernah buat. Ada pintu gerbang tak ada permit, banyak yang tulisan negara lain yang besar-besar. Ni semua kita boleh berurusan. Masalahnya MPPD sendiri telah sahkan benda ni, memang tak ada permit. Memang undang-undang kita tak boleh membenarkan. Tetapi tidak ada tindakan. Saya boleh faham kalau perkara tu perlu diperhalusi untuk nak mengelakkan sebarang provokasi ke apa. Tapi tindakannya tidak ada. Malah saya yang dilihat sebagai orang yang cuba nak melanggar undang-undang. Jadi kemudiannya yang ketiga adalah martabat bahasa kebangsaan. Ini sebenarnya
saya punya teras perjuangan. Sebab dari sudut pembinaan negara bangsa, tak ada satu pun tamadun yang menjadi besar dengan membelakangkan bahasa sendiri. Daripada rekod zaman tamadun Sumeria dulu, memang tak ada. Bahasa antarabangsa ni dia berubah. Siapa jadi kuasa utama dunia, dia jadilah bahasa antarabangsa. Jadi apa yang saya maksudkan, bahasa Inggeris ni takkan kekal selama-lamanya sebagai bahasa antarabangsa. Sebelum ni dekat UK sendiri, mahkamah dia pakai bahasa Perancis. Waktu tu Inggeris bukannya kuasa utama dunia. Sekarang kita tahu Amerika kuasa dunia, dan kita pun tahu dia dah kurang sikit. Katakanlah lepas ni dia gaduh dengan China, Rusia naik jadi kuasa utama dunia. Kita tak cakap lagi dah bahasa Inggeris. Kita akan cakap bahasa Rusia. Di mana pada ketika itu kita sebagai rakyat Malaysia, yang ini nak dengar identiti negara asal datuk nenek dia, yang ini pun sama. Sebab itulah benda ni sebenarnya penting. Lindungi peniaga kecil, saya rasa saya dah sebut tadi, dah boleh nampak. Kita cepatkanlah. Kemudiannya ketelusan pentadbiran PBT. Inilah yang saya maksudkan. Macam contoh kan, sebelum ni sejak merdeka pilihan raya contohnya, nama Dun ni Sirusa, sempena nama Sungai Sirusa. Kemudiannya ditukar kepada Dun Port Dickson. Pada tahun 2018 saya pendekkan PH, Pakatan Harapan Menang, maka ada persepadanan semula. Dekat sini nama Bandar Port Dickson ditukar kepada Seri Tanjung. Ini masalah dia. Seri Tanjung ni nama apa? Sebagai contoh, macam saya kata tadi, dalam peta terawal kampung saya ni tahun 1875, waktu tu Dickson ni dia belum lagi rampas kawasan ni. Dia masih nak buat kaji selidik dulu ikut Sungai Linggi tu, mana laluan biji timah untuk dia sabotaj. Dalam peta tu 1875 ada dekat Arkib Negara, ada dalam petition saya, tertulis Tanjung Kemuning. Itu bukti yang jelas. Arwah nenek bini saya panggil ni Tanjung Tanjung Kemuning, nama kependekan dia pergi nama Tanjung. Jadi dekat sini saya persoalkan atas dasar macam mana pihak-pihak yang berkuasa ni mengurus kampung saya ni. Adakah mengikut kepentingan politik ataupun betul-betul mahu memelihara warisan sejarah kampung saya ni. Kemudian kampung kita, bukan kampung saya seorang, pertahan warisan sejarah dan jati diri Tanjung Kemuning. Dekat sini yang saya masukkan, walaupun sebenci-benci saya dengan penjajah Dickson ni, saya akan masukkan, kalau saya menang insyaAllah dengan sokongan tuan-tuan, saya akan masukkan stesen Dickson yang dah terbarai ni dalam Akta Warisan Kebangsaan. Kerana ini nak tak nak, walaupun dia penjajah, dia adalah tinggalan untuk kita hargai, untuk generasi seterusnya tahu di sinilah Dickson ni rampas Tanjung Kemuning, dia buka stesen kereta api, dia buka JT, dia bina landasan kereta api, dia ambil kuli dia daripada India, dia ambil pelombong kuli daripada China. Dekat sinilah dijarah hasil bumi biji timah tanah Melayu. Dan daripada situlah dia buat sekolah, dia buat mahkamah, semua balai polis. Kesemua asalnya bukannya untuk nak memajukan kita. Kesemuanya adalah untuk keselesaan penjajah ni. Dia bukannya bagi, mana ada dia buat masjid. Kejap lagi kita akan bercerita tentang masjid. Okey, antara masjid yang lama warisan kat sini, orang PD pun ramai tak tahu. Ada dekat belakang balai polis tu saja. Namanya Masjid Lama Kampung Bahasa Kapur. Untuk pengetahuan tuan-tuan, masjid ni satu-satunya bukti kampung bahasa Kapur itu wujud. Kampungnya sudah lenyap, sudah tak ada, tinggal masjid tu je. Masjid tu saya baca dia punya batu bersurat dia, saya minta, sebab dia dalam bahasa Arab. Yang buat masjid tu adalah orang Arab. Saya minta kawan saya dekat Arab terjemahkan sebab dia bahasa Arab lama. Tahun dibina masjid tu 1900. Syekh Abdul Rahman, tokoh yang sama yang bina masjid Jamik dekat Seremban yang lama tu. Yang ni lagi lama daripada yang kat Seremban. Orang yang sama. Jadinya dalam 2-3 tahun lepas, dia punya tunjuk langit tu, dia punya reka bentuk tu diikut bentuk reka bentuk Melaka. Sebab pada ketika itu kita tak ada kubah-kubah yang bentuk bulat gitu. Semuanya bentuk macam Melaka. Itu yang paling trend lah. Jadi pada ketika itu kubah tunjuk langit tu dah roboh. Saya cuba tanya kenapa tak dinaikkan. Rupa-rupanya masjid tu tak ada peruntukan. Dan dekat sinilah saya katakan tadi, sebagaimana stesen kereta api ni, kita akan usahakan supaya masjid wakaf tu dimasukkan dalam Akta Warisan Kebangsaan supaya perkara-perkara pemeliharaan boleh dibuat. Mungkin ni tempat jadi galeri ke apa ke, supaya boleh dibuka. Pekan ni nak mati dah, generasi tu dah makin tak ada.
dan orang generasi muda pun tak tahu sejarah dia. Kita perlu hidupkan balik benda tu. Seterusnya adalah suara rakyat didahulukan. Dekat sinilah tuan boleh nampak bila saya cuba suarakan benda-benda yang asas dalam perlembagaan. Bukannya saya bercerita tentang nak membuat benda-benda yang melanggar undang-undang. Saya cuba petikai kenapa nama Dickson dipertahankan. Saya cuba buat kenapa benda ni tak dijaga. Sekarang bila kita nak buat sidang media baru dia nak tutup. Ni tempat ni sebenarnya bersepah ni. 2 tahun lepas saya sendiri bising. Dia jadi tempat anjing tinggal kat sini, membiak dekat sini. Saya bukan nak menghina siapa-siapa, tapi cerita dia saya dah bising benda ni lama. Cuma kemudiannya untuk menutup kebobrokan ni, saya dipaparkan oleh tak tahulah media ke apa sebagai orang yang cuba melanggar undang-undang. Saya digambarkan sebagai orang yang resis, yang ekstremis, sedangkan tak ada satu, bukan saya yang pecahkan ni semua. Ada satu batang tiang tu dah kena potong. Itu kalau jual mahal tu. Ni besi ni, batang besi ni dalam tahun 1891-92 macam tu. Bayangkan macam mana pemuliharaan dia. Jadi sekianlah saja saya punya manifesto untuk kempen Dun Sri Tanjung ni. Saya minta kepada semua supaya boleh tanda tangani petition tukar nama Port Dickson ke Pantai Dermaga ni. Boleh pergi layari www.pantaidermaga.my. Dekat situ tuan-tuan, saya sendiri ada paparkan sejarah Port Dickson yang mana saya sendiri terpaksa pergi ke Arkib Negara, saya pun kena rujuk Arkib British. Sebab untuk pengetahuan tuan, kalau tuan pergi Pustakaan Awam PD ni, tak ada cerita ni. Kalau tuan pergi laman web rasmi MPPD, sejarahnya diceritakan cuma bermula zaman Dickson. Orang mula fikir Dickson yang buka tempat ni, tak. Dickson rampas tempat ni, dia ambil alih tempat ni. Itu cerita dia, dia ambil alih kampung saya. Dekat petition ni ada paparan sejarah itu dan gambar-gambar orang lama, apa benda semua yang tak dipaparkan. Dan untuk pengetahuan tuan, saya tak ada masalah untuk MPPD ambil alih apa yang saya usahakan dalam petition ni dari sudut sejarah ke apa semua untuk disebarkan, didik anak-anak PD ni. Sebab bila tak ada pendidikan macam ni lah, bila saya bersuara kena nyah nama Dickson ni, ramai yang memandang saya konon-konon saya lah musuh negara. Saya bukan musuh negara. Dickson ni adalah penjajah negara. Okey, sekian untuk yang bahagian itu. Kita seterusnya ke bahagian apa tadi? Penjelasan tentang surat pendakwaan SKMM. Okey, dekat sini saya ada bawa suratnya. Mana tadi? Saya difahamkan surat tu dihantarkan ke rumah parents, Tak, ke rumah saya. Rumah. Okey. Okey, dia cerita asal dia, saya pendekkan. Lepas saya buat, sebelum tu saya pernah jumpa bekas Menteri Besar Aminuddin Harun. Untuk nak bercakap, elok lah. Tok Min, kita punya nama penjajah ni kena buang lah, dah lama sangat lah. Tapi dalam pada ketika itu, Tok Min kata okey. Tapi seterusnya, saya, ada pengawal-pengawalnya yang tarik saya ke tepi. Ini mungkin masa yang bukan sesuai, okey tak apa. Saya dijanjikan masa yang seterusnya yang lebih sesuai untuk nak berbincang benda tu. Tetapi masa tu tak kunjung tiba. Jadi apa yang saya buat kemudiannya pada Hari Malaysia 2000 tahun lepas 2025, saya telah buat sidang media di Pantai Saujana sempena Hari Malaysia 16 bulan 9. Sebab kita menyambut Hari Malaysia kan. Dalam sidang media itu saya nyatakanlah usul nak tukar nama Port Dickson ke Pantai Dermaga ni untuk kefahaman semua. Dan untuk pengetahuan ramai, macam tadi saya dah terangkan, pekan ni nama asal Tanjung Kemuning. Saya ringkaskan, tetapi nama Tanjung Kemuning ini tak boleh nak dinamakan pada keseluruhan daerah PD ni. Sebagai contoh, Lukut. Lukut ni adalah, dia ada sejarah besar, dia lagi besar daripada Tanjung Kemuning. Linggi, orang Linggi bertempur dengan penjajah satu lagi, Belanda. Jadi tak adil. Adil dalam Islam tu, agama persekutuan kita adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang betul. Jadi mengikut alasan-alasan menteri besar yang terdahulu, nama PD dah terlalu terkenal. Jadi sebab tu saya usulkan nama Pantai Dermaga
penjenamaan baru sebagaimana Jesselton ditukar jadi Kota Kinabalu. Itu penjenamaan baru, bukannya nama asal. Pantai Dermaga untuk keseluruhan daerah Port Dickson, supaya orang Linggi tak marah, supaya orang Lukut rasa sedap hati. Dan pekan ini ditukar kembali kepada Tanjung Kemuning, maksudnya alamat penuh dia Lukut Pantai Dermaga, Linggi Pantai Dermaga, Tanjung Kemuning Pantai Dermaga. Itulah usulnya. Tetapi selepas saya buat sidang media itu, saya telah di lock up 2 kali hanya kerana sindiran tentang pencerobohan binaan haram. Bendanya tak masuk akal. Mahkamah pun perintahkan saya dibebaskan waktu cubaan mereka untuk nak reman. Kemudiannya saya didatangi pegawai SKMM pada bulan 1, berturut-turut datang ke rumah mak saya. Saya punya rumah dengan mak saya ni dekat je. Cuma saya dah bagi alamat, saya dah masuk lock up, semua muka saya kiri kanan semua dah ada, cap jari semua saya dah ada. Kenapa pergi rumah mak saya juga? Waktu tu saya bagi kerjasama dengan SKMM, saya beri keterangan dekat IPPD dekat sini. Kemudiannya telefon saya dah dirampas dua kali lah. Polis Greek satu, polis Pulau Pinang, saya pun dah tak ingat polis mana. Satu lagi SKMM. Kemudiannya selepas 2 kali saya beri keterangan SKMM, saya dapat panggilan daripada IPD Sepang pula. Hantaran yang saya muat naik, kenapa aku pula yang kena lock up? Lebih kurang gitulah. Kenapa aku pula yang kena lock up? Ingatlah polis dekat logo tu ada tertera nama Allah Muhammad. Saya dulu pereka GV yang syarikat motosikal. Saya memang pernah berurusan dengan polis. Mereka minta untuk tanggalkan nama Allah Muhammad tu. Saya bercakap atas dasar pengalaman saya, bukannya untuk menghina dan juga untuk mengingatkan pada semua, kenapa benda ni yang kena saya beria nak lock up, bukan saya. Penceroboh tu perlu ambillah tindakan. Beribu dekat Selangor saja 687 binaan haram yang kita tahu dimasukkan. Bukannya saya yang buat salah, tapi kemudiannya saya di lock up kat situ. Itu kali kedua. Dan daripada pegawai SKMM yang datang tu, 4 hantaran yang sepatutnya didakwa. 3 tu jatuh kepada NFA, 1 saja yang akan didakwa, iaitu berkenaan dengan Nyah Identiti Dickson ni lah hantaran tu. Kemudiannya saya ditawarkan compound RM 10,000 supaya tak diteruskan saman lah. Tapi saya bincang, Bang, kejap tu. Kejap. Jadi saya bincang dengan peguam saya minta ditolak tawaran tu, kerana kalau saya menerima tawaran compound tu, ini bermakna saya mengaku bersalah yang meminta nama penjajah dinyahkan itu merupakan satu kesalahan. Dan kalau saya buat begitu, saya terima compound tu, bermakna anak-anak di Tanjung Penaga yang nak menuntut nama George Tan pun tak boleh buat. Diorang pun akan takut. Anak-anak Bagan yang nak tuntut nama Batu dinyahkan pun diorang akan takut. Jadi saya kena lawan. Saya minta mereka dakwa dan seterusnya. Itu tak silap saya bulan 5 bila saya tolak tawaran compound. Bila saya masuk bertanding, inilah surat pertuduhan tu sampai. Dan saya tak boleh ulas lebih daripada itu. Boleh dibaca rujuk surat pertuduhan. Tapi cerita dia dekat sini, inilah yang saya masukkan dalam manifesto saya tadi, betapa perlu diberi kebebasan bersuara bagi semua warga Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India, Tamil, Punjab, semua, tak kira agama apa. Ini hak dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi benda ni melanggar perlembagaan sebenarnya bila kita bersuara. Bukannya saya hina siapa-siapa, tapi dikenakan tindakan macam saya melanggar undang-undang. Kemudian ada apa-apa soalan tentang tu? Itulah pada pandangan peribadi Randuk kan. Mungkin Tuan Islah, Tuan Randuk mungkin tak boleh ulas lebih. Tetapi tadi Tuan ada beritahu yang saman compound itu telah ditolak pada bulan 5. Dan sekarang lebih kurang 2-3 hari selepas Tuan Islah mengesahkan bertanding di Seri Tanjung ini, tengok datang surat pertuduhan tersebut. Jadi adakah ia macam ada kena melemahkan semangat Tuan Islah ke apa tu? Ini perkara yang sama macam yang saya kena intimidasi pada awal-awal yang saya kata itulah, pegawai-pegawai itu datang. Waktu saya tengah itu, inilah
datang dari segenap sudut macam bekerjasama SKMM, polis. Dan waktu ni tuan-tuan tahu saya tak ada jentera parti politik. Saya bergerak atas bantuan orang-orang yang cakna pasal kebebasan bersuara, rakyat yang cakna tentang usaha kita nak menyahkan identiti penjajah. Jadi dah tentu itu melemahkan semangat saya. Tapi terus terang saya cakap, saya bukannya macam pejuang kita yang terdahulu yang menentang British. Saya menuntut ini daripada kerajaan kita yang sudah merdeka dari British. Apakah ini satu perkara yang perlu dihadapi oleh semua rakyat Malaysia untuk nak menegakkan keadilan, yang menjunjung perlembagaan persekutuan, yang cuba mendaulatkan undang-undang? Dekat sinilah masalah dia. Kita sekarang ada masalah dengan, terus terang saya cakap, kerajaan kita yang menjadi kerajaan ni ada masalah dekat sini. Okey, ada satu soalan daripada YouTube saya. Saya rasa nama dia menggambarkan ni seekor ikan sardin. Tak apalah. Manifesto Bank Ekonomi untuk penduduk setempat tiada. Apalah faedah untuk penduduk setempat kalau tukar nama? Macam mana bangsa kita nak maju? Bab ekonomi langsung tabik berat. Mungkin ada komen kat situ? Okey, sebenarnya semua negara bangsa yang nak maju, dia kena doktrinkan pemikiran rakyat dia dulu. Saya bagi contoh New York sekarang yang besar tu, nama dia dulu New Amsterdam. Bila dia dah dapat kuasa tu ditukar, barulah ada identiti yang kesefahaman antara orang itu untuk nak berjuang untuk apa. Sebagai contoh lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita sendiri, seawal tahun pertama hijrah, perkara yang dibuat adalah tukar nama Yathrib ke Madinah. Dixon ni sendiri, dia datang ke sini, dia nak mendoktrin ni, dia tukar nama Tanjung Kemuning ke Port Dickson. DAP sendiri, dia tukar nama Jalan Temiang yang bersejarah tu, nama orang asli, jadi Cheng Man Hin. Penjenamaan ni penting untuk nak memberi kita doktrin. Macam contoh ni, kalau lepas saya nyahkan nama penjajah, tidak akan memberi kesan kepada semua warga bahawa kita betul-betul merdeka ni. Ini tempat kita, kampung kita. Tak kira kau keturunan Cina ke India ke, ini kita punya. Kita sama-sama bangunkan pakai bahasa kita. Bukannya tiba-tiba nanti nak buat projek pembangunan, tiba-tiba ada nama luar daripada identiti negara kita. Saya nak bagi contoh, saya takut menyentuh mana-mana pihak, tapi saya rasa tuan-tuan boleh faham. Macam contohlah dekat Nilai ada nama tempat yang baru nak dibuka, Hamilton Industrial Hamilton ni siapa? Kalau dekat UK, apa-apa yang nama ton kat belakang tu, dia asalnya daripada Old English, tun, yang bermaksud itu kawasan zaman Anglo-Saxon, kawasan berpagar, penempatan diorang. Apa jadah? Kenapa Hamilton tu ada dekat situ, kat Nilai? Adakah itu identiti orang kita? Dekat Seremban ada Auckland. Mana ada pokok oak boleh hidup kat situ? Dekat sini ada Spring Hill. Sebab tu saya kata, Port Dickson ni sendiri adalah pintu kepada pelacuran bahasa Melayu kepada seluruh Negeri Sembilan. Bila nak buat apa-apa, apa pasal nama orang putih tak lepas tu, Port Dickson ada. Port Dickson lepas, takkanlah tak boleh nak lepas Spring Hill sebagai contoh tu. Dan daripada manifesto saya ni, bila pemulihan sejarah, macam saya kata tadi, pekan ni nak mati. Generasi tua dia dah tak ada. Antara yang saya nak ajukan, itu lebih terperinci sebenarnya. Bahawa pekan ni perlu dihidupkan balik. Tuan nampak ni stesen kereta api Dickson. Kita buat galeri kat sini. Tuan nampak tu JT. Kita buat usaha sama dengan tuan punya tanah ni yang sepatutnya mengurus warisan sejarah ni. Untuk orang boleh pergi ke sana, pergi ke sini, dekat je ni. Betul tak? Jalan kaki je dekat. Hidupkan balik pekan itu. Dan kita tahu, saya tahu antara sebab kenapa pekan ini mati adalah pembukaan tempat-tempat bandar baru dekat Sunggala contohnya. Dia antara sini ke Teluk Kemang ke sana lah. Jadi pusat orang dah pergi lebih ke arah pantai. Sebelah sini di Pekan Lama jadi orang tak pergi sangat lagi dah. Itu antara sebab dia makin mati. Jadi kalau saya lah, kereta api tu saya tahu landasan kereta api dah ditanggalkan. Warisan kawan-kawan saya yang keturunan India, itulah Datuk Nenek dia buat. Dah tak ada dah. Saya akan usahakan untuk minta Menteri Pengangkutan sekarang, Anthony Loke, saya rasa dia ada banyak stok gerabak-gerabak kereta api lama
untuk dipacakkan dekat tepi jalan tu. Saya boleh tunjuk nanti gambar dia, tempat yang palang kereta api tu kan. Saya ada kenangan, orang PD memang ada kenangan kat situ. Kereta api lalu, sekarang dah tak ada. Cuma pacakkan dekat situ. Kemudiannya sepanjang kawasan tu boleh diusahakan untuk pelancongan untuk pekan ni. Kita boleh buat gerabak tolak, budak-budak naik, macam-macam boleh dibuat kat situ. Dan itu boleh meningkatkan ekonomi untuk pekan mati ni. Itu sebab tu saya kata benda-benda kita kena ingat bandar PD ni memang asas dia adalah pelancongan. Asas dia adalah juga pasal minyak apa benda semua. Tapi ini saya nak kalau sembang, dia macam sembang hari ni menang, esok harga minyak turun lah. Tiba-tiba dia telaga minyak dekat. Saya tak boleh janji macam tu. Dan saya terus terang, saya bukan janji hari ni menang, esok saya tukar nama Podison. Tak. Saya janji kalau saya menang, saya akan bawa isu-isu ni supaya dibentangkan kepada semua. Supaya semua rakyat nampak, kita berbincang lah. Kita tolak nama penjajah Dixon ni, itu yang paling utama. Kemudian, kalau ada pihak sekian-sekian, contohlah orang Lukut kata, nama Pantai Dermaga tak sedap lah. Kita tukar lain lah, cari PD yang lain. Saya terbuka, benda tu hak semua orang. Cerita dia adalah yang pertama, kesefahaman untuk nyahkan nama penjajah. Jadi kita semua tahu peluang Tuan Islah untuk menang untuk Dun Sri Tanjung ini memang cakap terus terang is near to zero lah saya cerita, sebab Tuan Islah bertanding sebagai bebas dan kita semua tahu Tuan Islah bertanding dengan heavyweight, namely Kerajaan Pakatan Harapan itu sendiri. Tetapi mengalih Tuan Islah yang memang dah berjuang tentang perkara ini sejak zaman NGO lagi, even sampai sekarang pun sebenarnya, melalui NGO Identity. Jadi seandainya kalau Tuan Islah gagal untuk menangi Hosni Sri Tanjung ini, adakah Tuan Islah akan berhenti daripada memperjuangkan perkara ini? Sebab ada juga yang kata, ini nak mesti raya muncullah orang macam ni. Lebih kurang. Okey, faham. Saya perlu maklumkan kat sini, ini kampung saya. Sebagaimana orang dulu mempertahankan tanah air dia dengan darah dia, begitulah saya. Maksudnya kalau perkara ni tak dilayan, kalau ditakdirkan Tuhan umur saya 80 tahun, tiap-tiap tahun bulan merdeka lah tuan nampak saya bising, tukarlah nyahlah nama Dixon ni, nyahlah nama Dixon ni. Itu apa yang saya letak dalam pegangan saya, sebab saya tahu perkara ini akan terlakar dalam sejarah. Sama ada orang-orang yang berkuasa sekarang ni, tak kisah dari pihak institusi Raja Melayu ataupun politik yang pegang kerajaan, adakah mereka mahu nama mereka tercatat sebagai orang yang memudahkan urusan rakyat, mahu nyahkan nama identiti penjajah, ataupun mereka terlakar sebagai orang yang menghalang rakyat untuk nak bersuara dan mempertahankan nama penjajah. Bayangkan saya bukannya nanti orang kata saya 3R. Saya junjung institusi Raja-Raja Melayu. Malah waktu ada komen-komen yang tak bertanggungjawab, saya pernah buat report polis sampai dia tertangkap, dia nak menggulingkan Raja-Raja Melayu. Saya turun himpunan pertahankan Sultan Selangor waktu isu kes babi tu. Saya turun sekali dengan Tuan ni kan. Saya pertahankan institusi Raja Melayu. Tetapi dalam kes ni kita kena ingat, bila kita letak nama Dixon, nama yang tuan besar pun tak ada dalam satu daerah Negeri Sembilan ni. Di mana kita meletakkan kesetiaan kepada raja dan negara? Itu rukun negara yang pertama. Dan itulah yang kita nampak sekarang ni. Bila saya kata nak tukar nama Podison kan, dia bertanya, di mana ketaatan setia mereka ni? Pada British lagi ke? Ataupun Raja-Raja Melayu kita pada negara kita? Benda ni krisis tau, krisis identiti. Jadi saya harap untuk nak menjawab soalan apa tadi tu, dia kata habis gitu je, maka percayalah kalau perkara ni, kalau katakanlah saya tak menang, benda tu akan berterusan. Kalau katakan saya menang, saya akan buat dengan cara yang betul, bukannya dengan provokasi, melalui lunas undang-undang, bawa ke Dewan Negeri, dapat persetujuan semua, biar semua rakyat faham kenapa perkara ni perlu dibuat, biar mereka tahu. Kadang-kadang orang bising dia ada unsur Melayu fobia, ni Pantai Dermaga, ni nama Melayu, kita milik semua. Bahasa Melayu lebih tinggi status dia daripada bendera Malaysia sebagai identiti negara kita. Itu status dia. Okey, soalan daripada Tin Sadin tu balik semula kan. Jadi tanya pasal kenapa tak ada ekonomi. Ini kata-kata dia yang saya petik secara harfiah ya. Saya tak ada tambah apa-apa. Saya faham maksud jati diri bangsa tu. Tapi apa point kalau nak jadi YB tapi fokus utama bukan pada ekonomi. Sedangkan pihak istana pun tak ambil kuat pasal nama tempat. Weh, kena 3R bang. Okey. Saya rasa
Kalau tuan tengok, boleh kita semua ni tahun 2026. Sebelum ni tak silap saya pilihan raya yang pertama tahun dekat sini tahun 1959 kalau tak silap saya. Dah banyak. Tahun 69 berlaku yang 13 Mei tu, waktu tu UMNO punya kuasa dekat sini diambil alih oleh DAP dan itulah sebabnya kenapa BN mengambil keputusan untuk hantar MIC sebagai calon, sebagai wakil. Sebab populasi Cina dengan Melayu ni dia lebih kurang, Melayu tinggi sikit untuk nak mengurangkan ketegangan. Itu satu tindakan yang sangat rasional. Tetapi bila bukan orang asal sini yang menjaga kawasan ni, sebab tu saya kata tak ada usaha nak tukar. Sedangkan dalam petition saya dah sebut dah, lepas Merdeka, North Borneo tukar jadi Sabah. Orang sana ada jati diri. Orang Sabah sana tukar Jesselton jadi Kota Kinabalu. Kemudian Port Swettenham abang kepada Port Dickson ni, dia lagi besar dia. Dan banyak berurusan dengan Port Dickson. Dia tukar jadi Pelabuhan Kelang. Apa lagi? Teluk Anson tukar jadi Teluk Intan. Benda ni semua dah dibuat. Jalan Dickson dekat Kuala Lumpur tahun 65 ditukar jadi yang kita tahu sekarang Jalan Masjid India. Kerajaan Persekutuan sendiri tukar. Jadi bila dia kata apa nak ekonomi, cuba tengok apa manifesto daripada tahun 1959 sampai ke sekarang. Bukan semua kata pasal ekonomi. Tengok ni. Berapa puluh tahun. Cantik. Kan? Jadi saya rasa antara semua manifesto yang ada sekarang ni, malah daripada tahun 1959, manifesto saya inilah yang mengetengahkan, yang pertama sekali untuk dari sudut penyelenggaraan PBT supaya tidak pilih kasih. Yang mana benda keterusan, ini semua mana kita nak sorok. Nak cerita pasal ekonomi, saya terus terang cakap sebelum ni ada nama besar turun ke sini, turun ke kampung saya ni, dia menjanjikan nak jadikan PD sebagai pusat pelancongan terkenal di rantau ini. Maksudnya saing Phuket, Bali, Langkawi kan. Saya sebagai orang PD, terus terang kebanyakan orang PD bukannya nak itu. Kita memanglah nakkan PD ni maju, tapi ini kampung kita, kalau tiap-tiap hari menghadap orang jalan sesak, kepala pening juga. Hujung minggu je okey, tapi apa yang saya maksudkan, ada benda yang lebih utama yang perlu diutamakan, dan ekonomi ni selalu dijadikan alasan-alasan yang untuk membetah perkara besar ni. Kalau boleh satu atau dua soalan, kita nak buat media ke round kawasan ni. Okey, kalau macam tu kita nak minta mungkin saudara Islah ala-ala kita sebelum kita ronda ni, mungkin seruan kepada warga PD yang insyaAllah akan diperjuangkan dengan Pantai Dermaga selepas ni. Ada juga soalan nakal dia kata kalau kerajaan tukar ke Pantai Madani okey ke? Tapi kalau ada sebenarnya sikit kot. Bukan, okey. Jawapan saya bukan keputusan saya. Saya bukannya pemilik kawasan ini. Kalau itulah nama yang dimahukan oleh seluruh warga yang keturunan orang asal sini, ataupun itulah yang semua orang nak, siapalah saya untuk menentangnya. Bagilah nama apa tadi, Pantai Madani. Bagilah nama. Nak bagi nama Pantai Anwar Ibrahim ke, tak kisah. Tapi cerita dia, Anwar Ibrahim bukan penjajah. Dickson ni penjajah. Beza. Saya boleh tunjuk saya sendiri terpaksa jadi penyelidik dekat Arkib Negara sebab maklumatnya dekat MPPD tak ada. Saya dah tanya-tanya, semua diam. Saya pergi pusaka awam, semua tak ada. Bayangkan kalau saya yang dah umur 46 tahun ni baru dah punyalah kena pergi sana. Bayangkan anak-anak muda ni, macam mana dia tahu sejarah kan? Saya rasa tak ada seorang. Dan saya sebenarnya bila bercakap benda ni, saya sangat berbesar hati kalau diadakan debat antara semua Dun Sri Tanjung ni tentang sejarah, tentang identiti. Apa identiti yang kamu perjuangkan? Sebab bukannya saya nak marah orang luar. Sebelum ni ahli parlimen yang datang ke sini pernah datang orang pematang Ceruk Tok Kun. Sekarang ni Dr. Raja, saya dengar dari Banting. Macam mana dia tahu apa yang saya risaukan ni semua? Faham tak? Saya bukan kisah dia, bukannya diskriminasi tak. Tapi kalau dia datang kat sini, dia boleh berdebat dengan saya. Dia tahu siapa pegawai daerah pertama Dickson, nama dia, saya okey. Bukannya saya lebih, perjuangan ni lebih macam ni kampung saya. Kemudiannya suara rakyat didahulukan. Berdasarkan apa yang saya bentangkan tadi,
banyak sekatan telah dikenakan kepada saya, dan perkara ini tak sepatutnya dikenakan kepada tiap-tiap rakyat Malaysia yang jadi warga negara, kerana semuanya ada hak bersuara yang dijamin perlembagaan. Jadi kalau dipertikaikan saya pun dia ada hak. Jangan pasal dia pertikaikan saya macam Tin Sadin tadi, dia cakap apa-apa, tiba-tiba polis pergi lock up dia. Tiba-tiba SKMM rampas telefon dia. Kena buat dengan cara betul lah. Kebebasan bersuara tu penting dalam seperti yang dijamin oleh perlembagaan. Maksudnya manifesto ni lebih kepada untuk mempertahankan daripada segi sejarah, ya, memelihara bahasa Melayu, memperkasa perlembagaan dalam bidang kuasa dua negeri. Okey, untuk PR ini apa bentuk kempen yang tuan silakan buat? Okey. Saya terus terang, saya bergerak dengan bantuan orang kampung, dengan kawan-kawan NGO yang prihatin dengan perkara-perkara ni. Jadi saya nak minta buat sidang media kat sini pun, saya rasa satu-satunya calon antara 5 Dun Seri Tanjung ni yang terpaksa ke balai polis untuk isi borang sendiri. Saya tak ada tenaga kerja. Jadi dalam masa terdekat ni, perancangan dia lebih kepada media sosial, dan sekali saya pergi, dia pukulan dia kuat, lebih berkesan daripada 200 orang pergi berarak tanpa sebarang cerita tentang identiti. Jadi apa-apa kalau dalam masa terdekat ni tiba-tiba lah ada orang nak membantu, tiba-tiba boleh buat banting banyak lah, kita boleh pacak kemah lah, maka waktu tu lah baru saya usulkan pada IPPD untuk nak mohon permit apa benda semua. Kita nak buat dengan cara betul, dan supaya benda ni dipertimbangkan semua. Jadi jangan risau, sebarang program yang akan kita buat insya-Allah tidak akan melanggar undang-undang, hatta menconteng papan tanda sekalipun kita tak akan buat. Audition kalau ada buat, itu bukan saya. Maka kalau ada perancangan yang besar lepas ni ke apa ke, saya akan maklumkan. Tapi setakat ni tak ada, memang media sosial pergi ke Audosia, lebih kepada media. dan berkenaan dengan pertuduhan tu, macam mana saya nak menghadapinya? Okey, saya rasa pertuduhan ni antara sebab saya kena beranikan diri lawan, sebab saya tahu apa yang saya buat. Boleh tengok dekat sini, dalam kertas pertuduhan tu, ini adalah hantaran yang gambar kartun yang saya buat, yang mana ada karakter, dia ada tulisan tajuk Daulat Tuanku atau Daulat Dixon. Ini merujuk kepada ialah, kau sembang merdeka, merdeka, daulat tuanku, nama penjajah masih lagi kita junjung sebagai alamat kita, sebagai itulah identiti tempat kita. Dekat sini dia sindiran, dia satira. Kemudian ada orang Melayu, daulat tuanku, kemudian yang bukan Melayu, daulat Dixon. Realiti dia memang ada, bukannya bukan Melayu je, ada Melayu sendiri yang menjunjung nama Dixon. Tapi kalau merujuk kepada kartun ini saja, mungkin boleh dilihat begitu. Ada banyak hantaran yang saya buat sebenarnya. Saya boleh tunjuk kat telefon lah sekejap lagi. Macam contoh Profesor Hu Kai Kim, dia bukan Melayu, tapi jiwa Malaysia dia Melayu, dia bahasa Melayu dia tinggi. Ini contoh rakyat Malaysia yang bagus. Tapi bila kita tak terdedah dengan kebebasan bersuara sebagaimana dekat negara-negara yang mereka agungkan, Amerika apa benda semua, mereka menunggang, mereka boleh katakan ini sebagai satu perkauman. Adakah saya, bila saya buat filem contoh dia, saya gambarkan, katakanlah ada seorang polis ni berbangsa Melayu keturunan Banjar contohnya, dia sebab desakan hidup dia terpaksa terima duit suapan, bermaksud saya resis terhadap orang Melayu. Kalau saya tukar karakter dia, jadi daripada nama katalah Ramalingam pula, dia orang Malaysia juga, adakah itu bermakna saya resis terhadap orang India ataupun orang Tamil? Kalau saya tukar dia tiba-tiba karakter ini adalah sebagai nama dia katalah Chong Hua, nama orang ni rakyat Malaysia, dia berbahasa Melayu, ceritanya berbahasa Melayu, tapi dia ni terpaksa buat apa yang macam tadi contoh Melayu tadi buat. Adakah itu resis? Ini semua adalah seni. Tak ada satu pun merujuk kepada sesiapa yang boleh didakwa, dan perkara ni dilakukan di negara-negara bebas. Dan kita perlu tahu populasi Cina India dalam dunia ni populasi terbesar. Siapa ni? Kalau nak pergi mahkamah contohnya, saya kata ini orang memang dari China.
bendanya terlalu longgar. Saya tahu apa yang saya buat. Sebab tu saya rela untuk nak bawa ke mahkamah. Cerita sebenar dia adalah untuk nak menuntut nama Dixon ni dinyahkan. Saya sindir ni kalau orang yang menggunakan akal, tak kira dia kaum apa pun, agama apa pun, dia akan tahu Mamat ni cakap betul. Kalau orang tu dia memang Melayu fobia, dia memang Islamofobia, dia memang anti Raja Melayu, dia tak nak tukar, contohnya tukar nama Port Dickson, katakanlah ada usul pakai nama Raja Melewa, yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama, contoh, dia tetap tak suka. Dekat sinilah yang saya masukkan tadi, benda ni saya kena lawan untuk nak bagi noktah. Lepas ni janganlah dia lagi dah. Kalau ada orang anak Tanjung Penaga nak tukar nama Georgetown ni raja penjajah lah, apa pasal simpan lagi? Province Wellesley kita dah tukar jadi Seberang Perai, apa pasal ni tak tukar? Seberang Perai tu yang tukar tu orang-orang Melayu dulu. Kita tahu kat Georgetown tu siapa yang pegang kuasa. Jadi dekat sinilah saya harap mesej tu sampai. Bukannya niat saya nak melakukan apa-apa, tapi lebih kepada kepentingan nasional. Jadi saya lawan tu untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Okay, Cik boleh tak tunjukkan manifesto tu, pegang sikit je nak tengok gambar. Boleh? Okay. Ini gambar tahun 1900, arwah, saya tak tahu nenek moyang siapa. Sini. Gambar ni ada yang berwarna lah dalam Facebook. Ni ada dalam petition. Ini gambar yang saya dapat, bukan dekat Arkib Negara, bukan dekat Perpustakaan Awam, bukan dekat majlis laman web rasmi MPPD, tapi saya godek sendiri di Arkib British. Okey tuan-tuan, tadi dari Islam. Satu lagi, pesanan lahir. Kepada sesiapa kawan-kawan sekampung saya yang kenal saya, yang sama-sama mengaji dengan saya dekat Kampung Paya, kepada semua kawan-kawan yang bersekolah sama dengan saya, dulu dipanggil GPS, kemudian waktu zaman kita tahun 87 ke atas, waktu zaman bangunan British tu masih ada, sekarang dah terbakar. Dulu waktu zaman kita SRKPD, Sekolah Rendah Kebangsaan Port Dickson, sekarang namanya Sekolah Kebangsaan Port Dickson. Kepada semua yang kawan-kawan saya main bola, anak-anak, kawan-kawan, anak-anak, kepada ayah dengan ibu saya yang ramai orang kenal, Cikgu Zainuddin dan Cikgu Jayatun, cikgu yang mengajar anak PD daripada tahun 70-an. Saya ingin membaca satu petikan yang ibu saya sendiri, mak saya sendiri bagi. Sebab dia ni sebenarnya toreh kulit keluar darah biru. Jadi bila saya bertanding tu, saya nak kena minta restu dia berat sikit lah. Saya terpaksa bacakan. Sebab inilah restu seorang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang baik diteruskan, mana yang kurang ditambah, mana yang lemah dibaiki, mana yang bermasalah diketepi, mana yang baik dari Allah, mana yang kurang itu dari saya. Ada tanda tangan ibu dan bapa saya, Cikgu Zainuddin dan Cikgu Jayatun. Dan saya harap kepada nanti saya akan bingkaikanlah. Saya harap kepada pengundi-pengundi, tak kira agama, bangsa, tak kira parti politik, kita robohkanlah tembok ini untuk kepentingan kampung kita sendiri. Tuan-tuan tahu apa yang saya cakap ni betul. Tak ada seorang pun calon tu, bukan saya nak merendahkan, tapi ketengahkan benda-benda ni sebagaimana saya jelaskan tanpa saya buka buku, semuanya dalam kepala otak saya. Saya minta untuk kepentingan kita bersama untuk kali ini, bukannya untuk kepentingan mana-mana parti politik, tapi kepentingan kampung kita. Undilah saya. InsyaAllah saya bukan di sini untuk nak menjarah ataupun merobek hak sesiapa. Saya cuma nak memperkasakan hak yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan mengikut hak semua. Yang Bumi Puteranya ada haknya, yang warga negara semua ada hak dia. Bukan saya datang ke sini untuk nak merobek hak sesiapa. Jadi jangan risau dengan persepsi-persepsi yang di luar yang mengatakan kononnya saya resis. Kalau saya resis, saya dah lama dah kena dakwa pasal benda-benda yang resis tu. Cerita dia bendanya persepsi saja dimainkan. Sekian, terima kasih. Undilah saya, undilah Islah.
calon nombor 4 Dun Seri Tanjung. Cap perahu. Satu lagi saya terlupa. Kenapa saya pilih cap perahu tu? Sebab pekan ni memang pekan nelayan. Sebelum Dickson rampas, pekan ni adalah pekan nelayan. Orang kampung Tanjung Kemuning macam yang dalam gambar ni, orang kampung dulu ada dalam petition gambar orang kampung jadi nelayan, dan dekat sana, dekat JT tu, seberang tu ada Pulau Arang. Pulau Arang itulah orang Melayu dulu buat bakar kayu arang untuk tujuan ekonomi. Sebab itulah nama dia Pulau Arang. Dan bila orang Cina datang ke sini dibawa oleh British, mereka panggil tempat ni Alang-Alang. Dia tak boleh sebut R waktu tu. Masih lagi dalam dialog sampai ke hari ni, kalau pergi kat kedai jam tu boleh tahu generasi apik-apik yang lama kan. Kalau borak dengan dia dan sama Alang-Alang. Memang inilah dia masukkan. Macam nenek saya, arwah nenek bini saya sebut nak pergi sini pergi Tanjung. Macam dia orang sebut Alang. Ini maksud saya kalau katakanlah contoh kita tahu PD Waterfront tu pakai nama PD Alang. Bukankah itu kita punya bersama, lebih kepada bahasa kita, identiti kita, bukannya bergantung pada bahasa orang lain semata. Saya gantikan saudara Islam Okey. berdiskusi. Okey. Okey. Tuan Pak Ferry kat sini. Dekat situ adalah dia bertutup lah. Itu sebenarnya JT yang boleh rujuk, nanti saya akan paparkan. Dekat petition ada. JT yang mana kuli yang British bawa daripada India, daripada China datang. Sebelah Teluk dah kan? Tu laut lah, Pulau Arang depan sana. Kemudian dia bina landasan kereta api dekat sini. Dia buka stesen kereta api, nampak dia, itu perkara pertama dia buat sebab penjajah ni datang sini bukannya tiba-tiba nak majukan kita pun. Dia datang, dia nak kaut kita waktu tu, kita banyak biji timah. Itu hasil kita yang menjadi rebutan. Dia buat landasan kereta api sampai Sungai Ujong ataupun namanya sekarang Seremban. Kalau sebelum tu, kalau tuan tengok dalam petition, tuan akan tahu ada Linggi merupakan pelabuhan Melayu yang besar waktu tu menguruskan laluan biji timah. British ni dia sebenarnya sabotaj laluan tu. Bila dia buka stesen kereta api sini, pengangkutan biji timah tu lagi laju, maka pelabuhan Melayu tu merudum lah. Jadi disebabkan itulah kat sini dia jadi lebih pesat berbandingan Linggi kemudiannya. Jadi landasan kereta api pun dah ditanggalkan. Cuma ada kesan nampak tu. Ada sikit lagi. Ada tu sikit lagi. Ada usi ya. Ada usi. Ada betul. Kalau tak tahu kau nampak ke tak, tapi anda nampak mungkin lah. Nampak ada besi-besi sikit tu, itulah bekas peninggalan landasan kereta api lah yang tidak lagi. Ni besi ni, Mary. Kita pergi ke sini dulu lah. Jom, tengok anda di laut. Mandilah. Ni besi ni ada dia dari 1891-92. Tengok macam mana saya kata, ni memang zaman lama lah dia punya corak dia waktu tu dia trend lah waktu tu. Corak dia memang corak lama. Ini besi yang tak perlu ni kata bos. Ini siapa dulu? Diesel dulu ke dia dulu? Diesel dulu. Yang tu dah kena potong. Ini dah kena ribat. Ni dah kena potong. Siapa nak jawab? Keras ni pak. Siapa nak jawab? Dia berat kat sini. Kilo tu. Okay, jadi kita pusing ke sana, ke belakang ni. Ni tuan nanti boleh tengok lah macam mana saya nak cakap pun. Ini bagian seksyen lama macam ni Sedangkan kalau kad pos asli negara pun boleh sampai 6 juta. Tapi tak boleh. Dan ni 2 tahun lepas waktu saya datang, dia pernah jadi tempat rumah anjing membiak dalam ni lah dulu. Kes-kes mabuk dia orang jadikan ini tempat-tempat yelah. Dan tuan boleh tengok tu waktu ni saya tak ingat, tahun 90 lebih dia masih dibuka lagi. Sebab waktu saya kecil-kecil dulu, orang asal PD masih merasa nampak kereta api lalu, tapi dia bawa gerabak barang lah. Dia bukan untuk penumpang lah, dia bawa barang. Sebab setahu saya tahun 80-an waktu tu Sami Velu pernah cuba nak usahakan dari sektor pelancongan kereta api daripada Kuala Lumpur terus ke sini.
Tapi ketika itu mungkin apa ekonomi orang rakyat Malaysia tak begitu kuat, dia tak dapat sambutan sangat. Jadi itu yang landasan kita itu saya tak ingat bila ditanggalkan, mungkin secara spesifik mungkin tahun 2000 ke atas. Tapi inilah dia. Dan inilah cara penyelenggaraan yang orang yang mempertahankan nama Dixon. Jadi tempat lah. Masa ni bangunan apa? Ini cabin ni kat apa sana? Ni kalau tengok genting dia genting lama. Tapi merin saya pun tak pasti sebab dulu saya kecil saya pun bukannya ada ada kesedaran sejarah. Bila dah tua baru bila fikir kan, apa pasal merdeka pasal Dixon yang aku sebut. Aku orang buat Dixon. Malu tau. Dia bercanggah. Semuanya nampak pagar pun pagar jam piramid. Ni baru ditambah ni. Sebelum sidang media. Sebelum ni dia terbuka. Oh, papan ni? Ni baru ditambah yang bunyi ketuk-ketuk tu. Oh, baru tambah tadi lah. Jadi waktu sidang media tu dia takut dia apa. Arahan semalam. Sebelum ni barang dalam ni banyak bersepah. Oh, barai lah. Pintu dia pun ini pintu so serbuan. Cermin kat sini, lepas tu pintu sodik ni memang vibe serbuan lah. Kayu dia kuat. Kuat. Kayu kuat. Kuat. Ni ada tulis ni apa ni? Bancian Tom Miller. Tak nampak. Ini bancian alamat tak nampak lah pula. Tak nampak. Nampak Nampak. Setelah tuan-tuan, ucapkan dengan cara bebas untuk fungsi tajuk atau fungsi senang UUD kita sedang mengiringi bangunan lama stesen kereta api Port Dickson yang sekarang sudah ditinggalkan. Jadi selesai lah sudah kita punya pusing keliling stesen Dixon. Saya nak boleh kata akhir daripada saya. Yes. Saya ulang. Beginilah keadaan sejarah Dixon yang di bawah penyelenggaraan kerajaan yang mempertahankan nama penjajah kampung saya ini. Jadi saya berharap yang pengundi di Dun Seri Tanjung ketepikan kita punya parti politik, tembok parti politik, kita punya tembok bangsa, kita punya tembok yang memisahkan kita agama. Ini kepentingan kampung kita. Identiti dia hendaklah mengikut sejarah dan mengikut identiti Perlembagaan Persekutuan Negara kita. Undilah saya calon nombor 4 Islah Wahidi Zainuddin, anak watan Tanjung Kemuning. Dah sebut balik nama bapak dia Cikgu Zainuddin kan? Oh, nama bapa saya Cikgu Zainuddin bin Hussein. Nama mak saya Cikgu Jayatun binti Kadir. So bagi anda yang mengenali kedua cikgu itu, biasa cikgu orang jangan lupa. Jadi undilah saudara Islah Wahyudi ataupun nama glamournya ialah Randuk. Kenapa dia pilih Randuk? Sebab dia Randuk semua benda lah. Dia Randuk segala-galanya. Betul lah kan? Betul lah. Dia Randuk dia semua kan? Benda-benda semua dia Randuk je, lantak kat situ. Yang penting kepentingan bangsa itu dipertahankan. Jadi apa-apa pun satu soalan Randuk sebelum kita nak end ni kan. Tapi dia bagi kata-kata end. Ada yang kata kenapa Randuk bertanding? Kenapa nak bertanding sebab macam nak pecah ke undi? Kan? Sebab kita semua tahu sekarang ni sibuklah tentang muafakat nasional, penyatuan ummah sebagainya dan of course kita tahu pun dari segi undian Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional dah berpadu dan mereka pun meletakkan calon di sini menentang calon Pakatan Harapan, macam calon Bersatu dan juga seorang lagi calon PSM kata saya. Bukan, Bersatu. Bersatu. PH, PKR, BN, MIC, kemudian Bersatu dari Bersekutu, satu lagi calon bebas logo pokok. Saya calon nombor 4 logo perahu. Okey, dia orang kata kenapa nak pecahkan undi? Sebab masa saya post pasal Randuk dekat Facebook saya menyatakan sokongan terbuka kepada perjuangan Tuan Islah Tuan Randuk ni kan. Ada yang kata ini pecahkan undi. Okey, saya sini. Okey. Bagi dia mati. Okey, terus terang saya katakan saya hanya ke depan kerana tiada calon yang boleh membawa benda ni yang apa saya katakan ni ke peringkat yang lagi tinggi. Kalau contohnya lah BN hantar calon Melayu, buat apa saya susahkan diri kena polis tunggu saya apa benda ni semua. Ini saya perlu lakukan sesuatu untuk kampung saya. Sebab boleh tengok barisan tu
ada antaranya bukannya orang sini pun. Dan lagi satu yang paling penting, pada awalnya perancangan saya saya mengharap apa macam calon yang dia tu hujung saya kampung. Bila saya melangkah ke depan, saya berharap dia menjadi aspirasi kepada semua orang Melayu dekat PD ni. Tak payah takut-takut lagi. Kita perlu bangkit. Ini kampung kita. Bukannya kita buat jenayah apa-apa. Dan tak ada kena-mengena langsung dengan pecah undi. Kalau sesiapa yang cakap tu, saya harap berhentikanlah. Melainkan kalau tuan-tuan ni ada bukti yang mengatakan video ke apa ke yang saya dibayar oleh sesiapa. Macam saya kata tadi, saya ini nak isi, nak borang permit pun saya kena pergi sendiri. Tak ada duit. Tak ada siapa bayar saya. Nah, itu pun Ada star? ada salah satu. Alhamdulillah. Ada lagi datang lagi? Ada tadi Cosmo tak silap? Cosmo ada ke? Cosmo. Yang perempuan tadi tu, yang tanya-tanya tu. Okey, ya, ada lagi media lain. Sebelum tu sebab saya Media. saya sedia maklum bahawa ini memang PRN ni satu Negeri Sembilan ni dia tengah sibuk. Dah tentulah mereka pun ada nak pilih mana kursi tumpuan, tapi alhamdulillah saya pun tak sangka kita punya kampung ni masuk dalam kategori don tumpuan. Betul tak? Saya bukan menteri besar, tak ada parti politik, tapi masih masuk juga. Jadinya yang datang ni dan yang tak datang tu sebelum tu telah menghubungi saya. Bila tak boleh nak datang tu atas sebab-sebab tak boleh nak ada banyak nak kena buat kerja-kerja media, dan telah saya bagi kenyataan secara tepi lah. Makanya benda ni tak dihairankan lah. Okey, ada tak ni soalan nakal lah kan? Ada ke tak mana-mana pihak daripada parti-parti bertanding ni atau mungkin tak bertanding apa-apa ke, cuba untuk membeli saudara Islah? Biasanya berlaku macam tu kadang-kadang masa pilihan raya ada calon-calon bebas yang dibeli, dan kemudian tiba-tiba pula calon bebas tu menyatakan sokongan kepada parti-parti tertentu dan sebagainya. Ada tak perbuatan itu? Tak payah sebut nama pun tak apa. Okey. Saya pun ini kali pertama saya bertanding. Saya tak pernah ada pengalaman. Jadi kalau yang tuan-tuan dengar kat belakang-belakang tu macam tu kan, tiba-tiba ada rundingan, benda tu memang betul-betul berlaku. Cuma dalam kes saya, sebab macam saya kata tadi, dia dah hujung-hujung nak buat keputusan nak masuk ke tidak ke, tak ada orang ni. Tak ada, kalau ada orang masuk, aku tak payah nak buat ni. Tengok-tengok, tak ada. Jadi saya terpaksa pergi. Jadi dia rundingan tu bukan nak kata ni lah, dia lebih kepada lepas penamaan calon. Sebelum tu ada lebih kepada macam siapa nak pergi engkau ke apa macam tu. Tapi selepas tu adalah saya tak perlu nak cerita apa-apa. Dan pada saya kalau ditanya soalan macam nanti dengan siapa akan bekerjasama kalau katalah ditakdirkan Allah menang, adakah dengan PH ke BN ke dengan siapa-siapa, terus terang saya terpaksa maklumkan dekat sini. Saya rasa tuan-tuan pun faham macam mana saya nak bekerjasama dengan kerajaan yang telah melokapkan saya 2 kali, yang telah menyekat telefon saya, kebebasan saya bersuara, pumpang yang tidak menyelenggara sepenuhnya, yang memberi, yang datang melawat mak ayah. ya, saya bukannya nak anti benci, tapi itulah realiti dia. Jadi susah untuk tambah-tambah ada antara yang dalam pakatan itu objektif politiknya memang bercanggah dengan lembaga persekutuan. Saya tak boleh, itu saya memang tak boleh terima. Okey, ada ni last akut. Ada orang tanyakan, Rarut ni betul ke orang Negeri Sembilan, betul ke orang PD? Kan, kalau orang PD mungkin boleh cakap Negeri Sembilan sikit. Boleh ke? Okey, boleh. Sebenarnya kalau siapa yang bertanya soalan tu, dia tak tahu sejarah PD. Orang PD tak cakap Negeri Sembilan. Betul. Orang PD asal dia adalah Melaka, orang Melaka. Sebelum Negeri Sembilan ada lagi, dia dah ada dah. Dia asalnya orang laut. Orang laut yang belajar sejarah tu kan. Zaman Melaka, Kesultanan Melaka, orang laut itulah orang asal PD ni. Kemudiannya dipendekkan cerita Melaka jatuh Portugis ni. Kawasan ni bawah jajahan Empire Johor Riau. Kemudiannya bila Negeri Sembilan Selangor terbentuk, PD pernah, Tanjung Kemuning dengan Lukut pernah berada bawah kerajaan Selangor. Kiranya Randuk ni lebih kepada bukan kepada apa kena ejang, tapi kepada labor lahanat lah. Mak saya tak ajar lah perkataan gitu. Tapi contohlah. Lebih kurang gitulah. Tapi saya nak tambah sikit kat sini. Walaupun kita orang ni bukannya anak adat,
Tapi bila dah jadi orang Negeri Sembilan, kenalah berpegang kepada adat Negeri Sembilan, kena menghormati. Saya sampai bila saya tak boleh jadi Yang Pertuan Besar? Sampai bila tak boleh jadi Datuk Undang? Sampai bila tak boleh jadi Datuk Lembaga buat apa benda semua? Tetapi saya menghormati adat Melayu sebab itu Melayu juga. Itu identiti Negeri Sembilan. Maka isu-isu Raja Melayu tu adat-adat dia tak perlulah pihak lain mencampuri. Termasuklah saya. Saya menghormati, saya tak pernah masuk campur. Cuma saya boleh petikai mana-mana yang berebut nak jadi Datuk Undang contohnya. Sebab dulu disebutkan perebutan kuasa inilah datangnya British. Macam sekarang ni, berebut apa benda semua. Nama Port Dickson ni tak ada orang tengok ke kita orang ni macam anak tiri dekat Negeri Sembilan.